Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam rancangan Chit Chat Ramadan dalam episod 3. Tetamu kita hari ini ialah Ustazah Azura binti Muhammad. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah, Ustazah sihat. Kamu berdua sihat? Alhamdulillah, kami berdua juga sihat. Ustazah, bolehkah saya kongsikan berkenaan rukun puasa? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkenaan dengan rukun puasa terdapat dua, iaitu yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Okey, berkenaan dengan niat tadi, kita hendaklah berniat pada malam hari. Sesungguhnya innamal a'malu binniat. Setiap amalan kita tu kita mulakan dengan niat. Sekiranya kita puasa tanpa niat, maka tak sahlah puasa kita. Ustazah, saya belum jelas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Boleh Ustazah terangkan perkara-perkara yang membatalkan puasa tersebut? Okey, berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, terdapat beberapa perkara, iaitu antaranya makan atau minum dengan sengaja. Okey, makan atau minum dengan sengaja, maksudnya sengaja kita ambil makanan itu. Okey, jadi terbatallah puasa kita. Okey, yang seterusnya masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Yang seterusnya muntah dengan sengaja. Yang seterusnya lagi wiladah, nifas dan gila walaupun sebentar. Ustazah, terima kasih atas perkongsian tadi. Ya. Ustazah, saya Tasnim Faiz dan sahabat saya Kaidina binti Mazlan mengucapkan terima kasih kerana Ustazah hadir dalam Chit Chat Ramadan episod 3 ini. Sama-sama. Selamat berpuasa Ustazah. Okey, selamat puasa untuk kamu berdua dan seluruh warga SK Lau Besar dan muslimin dan muslimat.